Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat sepertanian. Alhamdulillah, pagi ni kita datang ke kebun tengah tunggu pekerja-pekerja datang untuk kahwin bunga hari ni. Hari ni pemandangan kebun kita ni. Ni. Dan ni pokok sebelah ni pokok yang di biji benih dia tu daripada sahabat saya lah, Fahim. Dia bagi biji benih 100 gram untuk saya test di kebun saya. Dan Alhamdulillah, prestasi pokok dia memang cantik lah. Tidak dapat dinafikan, memang terbaik pokok dia. Dengan kesihatan pokok, subur dia. Lepas tu putih buah dia tu besar dan banyak. Jadi Alhamdulillah, kita boleh lihatlah dengan jelas bagaimana ada dah putih buah hok kahwin mari ni. Lekat dah tu. Lepas tu ni bunga baru keluar, InsyaAllah. Ni pun saiz besar. Lepas tu kita tengoklah banyak putih-putih yang tengah keluar. Hari ni hari kedua kita kahwin. Hari kedua kita nak start kahwin. Ni tengok. Ini pokok memang cantik lah. Jadi masa kita kahwin ni, benda paling utama kita kena jaga kalsium boron. Kalsium boron ni antara nutrien yang akan bagi peratus bunga buah ni jadi lebih banyak. Kalau tak pandai jaga yang ni, mungkin kita akan dapat hasil tapi tidak banyak lah. Ni tengok di kebun ni, bunga dia sentiasa keluar ni. Ni tengok ni bunga dia akan kahwin hari ni. Sebelah dia pun ada bunga juga. Kita akan kahwin juga hari ni. Situ ada dah yang jadi buah. Lepas tu sini pun banyak ni. Jadi setiap pucuk nombor 3 keluar belaka dah bunga hari ni. Jadi kita akan kahwin sekitar dalam 5 hari ya. Kita kahwin 5 hari. Lepas tu kita akan relax dalam 3 hari. 3 hari kita akan relax. Dalam tempoh 3 hari tu kita akan round kebun kita. Setiap lorong akan ada pekerja. Dia pusing, dia akan cek buah. Kalaulah buah sudah ada sebanyak dalam satu pokok 3 biji ataupun 4 biji, maknanya satu suluh, satu biji. Jadi kita tak kahwin dah. Kalau rasa tak cukup lagi, baru kita kahwin yang baru. Ni tengok ni, comel. Benih ni insyaAllah comel. Pokok dia comel. Hari ni kita kahwin lagi. Pokok Alhamdulillah sihat molek. Kita jaga kalsium boron dia ni. Kita bagi ko air lah. Kita guna kalsium boron daripada kuda merah. Ni kalbu kita pakai. Ni. Yang ni esok akan kembang. Ini nombor 3 ni. Akan kembang. Tengok dia punya saiz, dia punya tangkai. Kalau macam ni boleh pergi sampai 10 kilo. Ini pemandangan di kebun. Jarak ni dalam 16 kaki. Hanya ada 1 meter lagi antara batas A dengan batas B ni. Dia akan takut lagi 1 minggu rasanya penuh ni. Ini benes untuk kita try ni. Lebih kurang 1000 pokok sini. Ini sudah ada buah yang jadi. Pucuk Alhamdulillah cantik-cantik. Mudah-mudahan dapat rezeki musim ni. InsyaAllah hasil melimpah ruah semasa kita
tuai nanti. Oh, ini pokok batas yang lain pula. Ini sekitar pemandangan di kebun. Sekian, terima kasih.